Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 3 April dan hari ini kita akan meneliti carta euro dan pound untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Semalam euro menunjukkan sedikit pemulihan berbanding dolar Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun peserta pasaran dan para penganalisis kelihatan keliru dengan kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengenai penamatan perang dengan Iran yang didakwanya semakin hampir. Namun dalam masa yang sama beliau turut membandingkannya dengan rancangan untuk memperhebatkan serangan ketenteraan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu akan datang. Ini memberi gambaran bahawa operasi ketenteraan darat sedang disiapkan dengan ramai pakar menjangkakan ia akan bermula dalam tempoh 6 sehingga 7 hari akan datang. Trump menegaskan bahawa operasi ini akan berlangsung dalam tempoh singkat dan berjaya yang akhirnya akan memaksa Iran menyerah kalah dan membolehkannya mengisytiharkan kemenangan Amerika Syarikat. Namun begitu, senario ini dilihat kurang berkemungkinan memandangkan Iran terus melancarkan serangan aktif termasuk Israel dan infrastruktur di United Arab Emirates yang berkaitan dengan syarikat-syarikat utama Amerika Syarikat, terutamanya serangan ke atas pusat data. Perkembangan ini menunjukkan konflik terus memuncak dan tidak dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Dalam masa yang sama, harga minyak melonjak ke paras tertinggi baharu dengan minyak mentah WTI mencecah 113 US dollar setong dan Brent melepasi 140 US dollar, paras yang tidak dilihat sejak krisis kewangan 2008. Situasi di Selat Hormuz bertambah baik sedikit apabila Iran dan Oman sedang merangka protokol bersama pada waktu aman bagi memantau dan menyelaras trafik maritim di selat tersebut. Walau bagaimanapun, akses penuh melalui laluan ini masih belum terjamin. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah memberi amaran mengenai risiko perang yang lebih meluas sekiranya Amerika Syarikat dan Iran gagal menyelesaikan konflik mereka, dan mesyuarat Majlis Keselamatan PBB dijadualkan berlangsung hari ini bagi membincangkan situasi tersebut. Sila ambil maklum bahawa hari ini merupakan cuti umum di banyak rantau termasuk zon euro dan Amerika Syarikat. Volatiliti pasaran berkemungkinan kekal rendah dengan pergerakan besar dijangka terhad. Walau bagaimanapun, kalender makroekonomi hari Jumaat merangkumi data penting pasaran pekerjaan Amerika Syarikat. Non-farm payrolls dianggarkan meningkat sebanyak 65,000 pada bulan Mac selepas mencatat penurunan sebanyak 92,000 pada bulan Februari. Kadar pengangguran dijangka kekal stabil pada 4.4%, manakala purata pendapatan setiap jam diramalkan meningkat 3.8% tahun ke tahun. Selain itu, angka PMI perkhidmatan dan komposit bagi bulan Mac juga akan diterbitkan hari ini. Walau bagaimanapun, kalender ekonomi agak padat. Pedagang kebelakangan ini dilihat tidak begitu memberi perhatian kepada statistik pasaran pekerjaan. Laporan pekerjaan kebangsaan ADP yang diterbitkan pada hari Rabu tidak mendapat perhatian. Dan data semalam yang menunjukkan pertumbuhan tuntutan pengangguran awal semakin perlahan juga tidak mencetuskan reaksi kukuh menyebabkan pembeli dolar kekal pasif. Ini menunjukkan bahawa ketegangan geopolitik kini lebih diberi keutamaan. Oleh itu, laporan NFP hari ini mungkin hanya memberi kesan yang terhad kepada sentimen pasaran, terutama apabila ramai pemerhati sedang memberi perhatian kepada Good Friday. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa false breakout pada paras 1.1516 akan mencetuskan isyarat pembelian yang berpotensi menolak euro naik ke paras 1.1557. Pada paras ini, penjual berkemungkinan akan mula aktif dan menekan harga kembali turun ke 1.1516. Julat dagangan ini dijangka menjadi tumpuan utama hari ini. Jika harga membuat penembusan keluar daripada julat ini, penjualan boleh dipertimbangkan pada 1.1593 dan 1.1628 semasa lantunan dengan sasaran pergerakan 25 sehingga 30 tips. Sebaliknya, pembelian mungkin relevan pada 1.1484 dan 1.1448 semasa rebound, juga dengan sasaran turun naik sekitar 25 sehingga 30 tips. Beralih kepada pound Britain, situasi pasaran adalah hampir sama. Walaupun sterling berjaya memulihkan sebahagian kerugian awal yang dicetuskan oleh kenyataan Trump,
tekanan penurunan masih kekal. Penjual dijangka mula aktif sekitar paras 1.3248. False breakout pada paras ini akan menjana isyarat penjualan dengan sasaran ke 1.3213. Penembusan dan pengukuhan di bawah paras ini boleh menolak pound turun ke 1.3182 dan berpotensi membuka laluan ke 1.3162 iaitu paras terendah bulan lalu. Pada paras ini saya mencadangkan agar pembelian dipertimbangkan di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Kemasukan pembelian di 1.3213 dan 1.3182 hanya wajar dibuat selepas false breakout berlaku. Jika aktiviti penjualan kekal lemah, penjualan mungkin sesuai pada 1.3282 di rebound dengan sasaran 25 sehingga 30 pips atau pada 1.3317 bergantung pada data non-farm payrolls Amerika Syarikat. Jika angka sebenar mengecewakan pedagang, dolar Amerika Syarikat boleh melemah sekaligus membolehkan pound Britain serta euro memperoleh momentum kenaikan yang kukuh menjelang akhir minggu. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.